Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ni aku baru dapat dua partial. Partial tu aku ada hantar aku rasa berapa tak ingat lah. Tak apalah, kita buka dulu. Ini dia satu. Ini dia dua. Sebenarnya untuk merchandise Clomen, sebab dia tulis kat sini daripada Etika, so mestilah daripada macam dia Clomen. Dan bila aku pegang-pegang macam ni, aku dah rasa aku tahu apa benda. So, mari kita buka. Sebab ni untuk share, aku rasa ada dalam 3 ke 2 tak ingat, rasa macam 3 dah hantar dekat dia untuk ni lah dapatkan collection ni. So kita tunggu Petronas, dia payung tu tak sampai-sampai lagi. Dah hantar lah. Waktu isi form ni, waktu dia reply tu rasa ada dalam dah 2 minggu ke 3 minggu dah. Jadi mari kita buka. Okey, ini dia. Ten. Box yang kedua. Oh, itu dia. Nampak tak? Ada 2. Orang ni kenapa macam dah terbuka ni? Ini dia. Ini ada Clomen dan mana satu ni? Ini. So ada 3, ada ke macam ni. Lantaklah. Tapi ada 2 design lah kan. Ada 2 design. So depan dia long macam ni, atas dia macam ni. Bawah dia punya barcode. Tapi tu, okey, kita buka yang ni dulu. Yang kemek ni. Alamak, kemek lah. Jangan apa-apa lah. Memang benda yang aku nak. Kita dapat Clomen. Ringan. Nampak tak? Okey, macam ni lah Clomen. Okey, yang kedua. Ni elok sikit kotak dia. Aduh, kita dapat apa ni? Kita dapat 2 Clomen juga. Dia ada 4 sebenarnya. Ahmad dengan Malini dengan satu lagi siapa Samsi. So kita dapat 2 Clomen. Tu rasanya macam ada satu lagi. Nanti kita check sama ada. Boleh lah. Tapi tanduk dia tak ada kat tanduk dia. Tanduk dia tak clear, dia macam rapat sikit. Boleh lah. Berat. Dan saiz dia, ini tim Clomen, dia ngam atas ni. Dia ngam dengan penutup dia punya atas tim ni. Sebab ni ada benda ni. Nampak? Betul-betul ngam. Kalau ni benda ni kacau, kalau ke bawah sikit ni kalau kita potong, dia boleh duduk ngam lah. So, okey, itu saja unboxing untuk kali ni. Ada dua. Okey. Jadi, itu untuk Pet Shell. Tak tahu ada berapa sebab dia action figure ni ada 6,000, yang payung ada 10,000 kalau tak silap pieces untuk satu Malaysia. So, see you on the next video. Bye.